tiba-tiba bila dibawa kepada akidah yang mengatakan usaha ikhtiar itu pada hamba, mana mengisbatkan perbuatan itu pada yang lain. Kenapa? Maknanya yang berbuat siapa? Perbuatannya hamba ke Tuhan? Ni tak masuk ni. Ingat tak masuk ni. Macam mana nak abang keliru. Itu Ibn Arabi, bukan kita keliru. Ibn Arabi bukan keliru. Keliru aku nak bahas ni. Perbuatan tu satu sifat, hal sifat kan. Pelaku dia fa'il. Perbuatan tu seolah-olah ada diri dua. Satu makhluk, satu Tuhan. Okey, satu makhluk, satu Tuhan. Baik. Kita ni sebab baik. Orang yang berbuat tu seorang lah. Apa makna yang ada makhluk ni? Ini apa makna ni? Apa makna ni? Perbuatan ni dia mesti berdiri kepada perbuatan, mesti berdiri pada orang yang berbuat. Pasal berdiri kat sini ni tak masuk ni. Pasal apa perbuatan berdiri di tempat lain? Kata dia perbuatan dia duduk kat Perak, orang yang berbuat duduk Kuala Lumpur. Tak bisa. Ini Ibn Arabi keliru. Rupa-rupanya perbuatan itu milik yang ni je, tak ada yang ni. Apa usaha itu? Usaha itu itulah. Usaha itu tak ada kat sini, ada kat sini. Atas nama usaha itu, iaitu perbuatan Allah atas nama usaha itu. Bukan perbuatan makhluk atas nama usaha itu. Perbuatan Allah atas nama usaha itu. Akhirnya Allah lah yang berbuat. Baru senang faham. Payah jugalah kalau nak fikir kan. Lah ni mulut dia kat Kuala Lumpur, badan dia kat Singapura. Kalau kata macam tu kan. Tak boleh pisah tu pelik dia kata. Fa'il dengan fa'il. Nampak ni memang ni sikit complicated sikit kalau ikut darul nafis. Bila kita selesai, kita rasa selesai. Bila kita kata, kita mencari makna balik. Kenapa Imam Abu Hasan Asy'ari mengisbatkan ada usaha ikhtiar pada hamba? Kenapa? Sebab nak menanggung hukum syarak. Siapa yang dilarang? Makhluk yang dilarang. Siapa yang disuruh? Makhluk yang disuruh. Jadi sungguh punya itu terjadinya dia buat yang disuruh, terjadinya dia tinggalnya larang tu adalah perbuatan Allah balik. Macam tu. Sekadar nak menanggung hukum. Sebab tak boleh masuk akal Allah yang kena buat, Allah yang kena suruh. Tak masuk akal. Baik. Sisi mengesai Allah tak masuk akal di sini balik. Tak masuk pada makna mengesai. Pasal ada dua. Lagipun logik tak masuk. Logik wahdaniyat tak masuk. Maka Ibn Arabi keliru sungguh di sini. Akhirnya Allah tunjuk yang berbuat tu adalah, yang perbuatan tu adalah milik fa'il sendiri, Allah Ta'ala sendiri, atas nama usaha ihtiyar. Cuma disandarkan saja kepada makhluk, bernamalah dengan kaedah usaha dan ihtiyar. Sebenarnya perbuatan Allah tu. Maksudnya kita ni kalau mengikut apa yang disuruh faham di sini, jangan berasa kita lah, yang tu masuk bakal kat negeri. Mendakwa. Ketika kita berbuat sesuatu, jangan kata kita buat. Jangan beriman, jangan menganggap kita buat. Anggap itu Tuhan buat, tapi berkata kita buat. Jangan terambil berasa. Tapi kenyataannya dalam pandang hati Allah berbuat. Tengok dengan mata kita berbuat, dalam hati Allah berbuat. Dalam yang kita kena nampak betul. Sekarang ni kita suluh dengan hati, kita mau tengok dengan mata ni. Daripada awal perjalanan makrifah ni tadi dengan hukum akal kan, hukum hati kan, maka sampai kat sini pun gunakan dengan kaedah yang sama. Ketika kita percaya bahawa Allah tu esa, jangan nilai dengan mata, nilai dengan yakin. Dengan hati kita, Allah tu tak disekutu'i dengan sesuatu pada mengada mentiadakan. Tengok dengan tetap suluh dengan mata hati tu. Dengan yakin gitu. Baru dia boleh nak hilang riak dan ujub. Kalau tak aku buat lah. Apa tak terima kasih langsung kat aku tu. Ataupun orang terima kasih pun rasa tak cukup terima kasih kan. Dia jadi macam aku perlu ada. Aku perlu ada tak kira sama ada dihargai atau dinilai atau apa. Yang tu. Yang tu.
di luar qadariyah dalam jabariyah dengan istilah zahir dia ikhtiari aku buat, batin dia bukan aku buat. Zahir dia qadariyah, batin dia jabariyah. Kalau zahir batin qadariyah dipanggil syirik. Kalau zahir batin dipanggil jabariyah dipanggil zindiq. Kalau zahir qadariyah, batin jabariyah dipanggil ahli sunnah wal jamaah. Tak sama. Oh gitu. Jadi kata-kata Imam Abu Hasan Asy'ari itu kalau kata difahami seperti macam tadi, Ibn Arabi mengakui itulah yang sebenar. Tapi kalau dianggap ada sungguh pada hamba, itu sesat dan terhijab. Ada sungguh saya daripada hamba ni, milik hamba. Dia nak jadi macam Mu'tazilah lah juga. Cuma special dia sikit, dia tak berbekas. Dia tetap juga jadi terhijab. Jadi bagi mereka awal tak apa nak kita faham yang tu. Tapi bila selanjutnya jangan menjadi suatu yang merosakkan akidah kita dan menghalang makrifah kita dengan Allah dengan berpegang hamba memiliki usaha ikhtiar. Sedangkan hamba tu pun milik Allah, usaha ikhtiar tu pun milik Allah. Habis hamba tu yang dengan usaha ikhtiar tu hanya pada zahir nampak saja. Hakikatnya milik Allah, perbuatan Allah. Selesai kat situ. Jelas nak. Wallahu a'lam. Saya lebih-lebih sakit kepala kan. Jadi boleh ke Pak Haji? Bang, boleh tak? Kita nak pergi jalan selamat ni lagu ni. Dia. Boleh nak faham dah tu kan? Faham. Cuma kita jangan gayat lah. Ayat tak apa. Ayat tahu lagu. Apa kata jangan gayat ni? Jangan soyak. Kita keluarkan, ni Allah letak ni. Tapi jangan cakap macam tu. Kita tak. Ketika buat baik jangan berasa baik, jangan berasa nak puji pasal bukan kita buat kan. Kami ni bukan jahat salik. Baik, kita jumpa malam. Ni. Ni saya kita bangkit ni kan. Bukan aku buat ni. Ni. Nah. La ilaha illallah. Kalau kita susah kita sabar. Bukan kita yang susah. Kalau kita senang kita bersyukur, bukan kita yang senang. Orang benci dah kita kan. Sama je. Pasal aku tak ada marah. Nak marah kat dia pun tak boleh. Pasal dia benci pun bukan pasal dia benci. Dia benci dia. Ada satu makam kan. Satu makam. Orang ni dia akan jadi sama semua. Ada pandang semua sama je. Tapi ada satu makam yang takut. Mana satu yang lagi hebat? Dia sebenarnya macam ni. Dia banyaklah perbahasannya. Tapi kita ambil secara umum. Satu makam al-fana' billah, satu makam al-baqa' billah. Kita ambil dua tu. Di mana makam al-fana' billah ni, dia makam proses. Dia takkan dapat capai makam baqa' billah kecuali kita kena menggila. Maknanya takkan dicuka kena hidup arak dulu. Jadi ketika arak tu memang hudung. Memang hudung. Jadi apa juga pun kita kena jadi macam tu. Nabi kata ingat Allah sampai orang kata kita gila. Bukan kata kita gila, orang yang kata kita gila. Gila ni bukan gelar baik oh. Majnun. Ingat zikir Allah sampai orang kata kita gila. Maknanya orang pandang kita hudu. Dalam arti tasawuf ni macam tu. Baik. Kemudian bila satu lagi ada makam makam asyik kan. Sama semua tu kan. Sama semua tu makam awal. Ada atas lagi makam meza. Maka makam tu makam al-jam'u dibagi, makam himpun. Makanya bagi orang yang makam tu maknanya dia berasa cela dan puji tu sama aja. Dan dia tidak ada respon. Itu makam tinggi tu. Atas lagi pada tu
Dia mensyukuri ketika dapat nikmat, dia balik pada saya balik. Dia redha ketika qada datang. Dia sabar ketika datang bala. Dia rasa semua tu dan dia alami semua tu dengan macam Rasulullah dia. Menangis lah dia. Tapi kalau makan merasa sama ni, dia tak nangis lah. Apa-apa ni. dia tak jadi akhlak Rasulullah. Bawah. Itu bawah. Tapi hebatlah tu aribillah tu. Kalau kita tak kena marah orang kan, kita tak difitnah, tapi kita bayangkan kita difitnah, masa tak puas hati baru bayangkan. Tapi kalau kita fitnah sungguh, tak boleh tidur. Maka kita tak boleh mabuk lagi. Mabuk lagi. Ini pasal ni. Tapi ujian dia memang lah gitu. Kalau yang khauf ni yang takut. Dia ada khauf, dia ada makam khauf dan rojak di martabat mardiyah, martabat baqabilah, dia ada khauf dan rojak. Khauf dan rojak ni berlaku di martabat, biasa di martabat orang yang apa baqabilah. Tak ada bincang tu dia di salih ni, salih dia tak boleh menal. Dia nak mabuk kan, dia ada sikit-sikit. Salih dia macam komando lah. Okay, boleh ya? Boleh. Dengan buat. Dia dah gitu. Sebab tu orang salik, bila orang mengaji bab ketuhanan ni, bila sampai setahap dia kena kurung. Sebab nanti kelakuan dia di luar kebiasaan. Dia dah mengalami, dia alami lihai dia. Tu tak tahu tu kadang-kadang boleh stay setahun 2 tahun. Kalau dulu ni aku kenal talik tu tak macam tu sampai lagu tu. Dia tu macam mana? Orang dah tak kenal kita. Contohlah siapa-siapa pun. Sebab dia dah keluar daripada tu dan dia mengalami hal yang lagu tu, proses. Kadang-kadang seminggu, kadang sebulan, kadang-kadang 5 tahun, kadang-kadang sampai mati. Masa tu kawan-kawan ni lah, dia ni kena kurung ni. Kawan-kawan kena backup. Tapi kalau panas-panas kat ayam, dia Eddie. Angkat dia Eddie. Takut juga ngaji ni kan, jadi gila. Dia kena dia gila dulu. Dia kena dia arak dulu, baru dia cuka. Dah berapa dah jumpa.